Yang buat kerja banyak bergerak, korang tak sesuai tau pakai kipas pegang tangan macam ni. Sebab rimas, korang kena pakai kipas leher macam ni. Mudah untuk gerak mana-mana. Yang ni kipas leher dari Jisoo Life. Kipas ni korang tak akan nampak dia punya bilah. Sebab tersembunyi dekat bahagian dalam sini. Angin akan keluar dekat bahagian sini, kiri dan kanan. Jadi bila korang pakai kipas ni, memang rasa dia punya sejuk terus tolak ke arah kepala. Belah sini button on off. Belah sini untuk adjust volume. Macam adjust volume speaker. Dan siap ada display bahagian sini. Bila gantung macam ni, korang dapat rasa dia punya angin terus tembak arah kepala macam ni. Dia punya bunyi ni tak bising. Jadi bila korang buat kerja, takkan ganggu. Walaupun dekat dengan telinga macam ni, bunyi dia tu perlahan. Bila letak dekat leher macam ni, memang selesa sebab dia ada getah dekat bahagian sini. Body dia ni tak akan sentuh dekat leher korang. Kalau leher tengah berpeluh, dia tak efek. Getah dia ni grip cantik dekat bahagian leher. Mudah, bila nak guna, adjust je dia punya speed. Korang boleh buat kerja tanpa perlu pegang kipas. Dua-dua tangan boleh guna untuk buat kerja. Bateri dia ni saiz besar. Cas sekali boleh pakai banyak kali. Bateri saiz 5000 mAh. Bila pakai, bentuk dia ni macam headphone. Tapi sebenarnya tak. Yang ni kipas leher. Korang yang selalu buat kerja kena gerak sana sini, wajib ada kipas macam ni. Mudah, tak perlu nak pegang. Gantung dekat leher, terus boleh buat kerja. Kipas ni harga dia tengah offer. Harga dia jauh lebih murah berbanding biasa. Kalau korang tengah cari kipas macam ni, ini waktu untuk korang grab sekarang. Stok terhad, siapa cepat dia dapat.